Okay, dia ada nama 2 surah pelindung, dia ada nama 2 surah petah berbicara, dia ada nama 2 surah pembersihkan bagi pembacanya daripada sifat munafik. Ingat, orang munafik juga takkan boleh baca dengan 2 surah Al-Mu'awwidhatain ni. Dia panas. 2 surah ni membakar. Surah Al-Falaq ini disebut bersama-sama dengan surah An-Nas dan surah Al-Ikhlas. Fadilat dia. Apa fadilat surah Al-Falaq ni? Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam ini? Merupakan ayat yang tiada tandingannya dan seumpama dengannya, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Jadi, kan, doa perlindungan yang tidak ada tandingannya. Jadi Nabi menyebutkan kepada kita lagi di dalam satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Aku menuntun unta yang dinaiki oleh Rasulullah." Uqbah bin Amir ni dia bawa unta Rasulullah naik dalam satu permusafiran. Baginda berkata kepadaku, "Wahai Uqbah, hendakkah jika aku ajarkan kepada kamu 2 buah surah yang terbaik jika dibaca?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Uqbah radhiyallahu anhu berkata, baginda tidak melihat bagaimana aku begitu gembira dengan kedua-dua surah tersebut. Masya Allah. Apabila baginda turun daripada unta untuk mendirikan salat subuh, baginda menjadi imam dengan membaca kedua-dua surah tadi. Selesai daripada solat, baginda memandang ke arahku dan berkata, "Wahai Uqbah, apa pandangan kamu?" Rasulullah baru tanya, sedangkan Uqbah kata, "Aku berasa sangat gembira tadi bila Rasulullah ajar kepada aku 2 surah ini." Sebab Rasulullah nampak gembira sungguh Uqbah tu. Macam orang dapat harta pusaka. Padahal dapat 2 surah. Kita pun malam ni dapat surah ini. Perlu memastikan hati kita gembira macam ni.